Rumah dekat belakang saya sekarang ni 26 kali 40 kaki, lebih kurang 924 kaki persegi. Ada 3 bilik dan juga 2 bilik air. Jom, saya mulakan. Okey, dekat bahagian depan kita ada teras. Okey, untuk teras ni 6 kali 10 kaki. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Kita masuk, kita akan nampak bahagian living area dan juga dining area. Okey, untuk ruangan ni 24 kali 15 kaki. Seterusnya adalah bilik yang pertama. Untuk bilik yang pertama kita ada 10 kali 10 kaki. Okey, dalam bilik yang pertama kita ada tandas. Okey, untuk tandas ni 4 kali 6 kaki. Okey, untuk bilik yang kedua kita ada 10 kali 11 kaki. Okey, baik, yang seterusnya adalah bilik yang ketiga. Okey, untuk bilik yang ketiga sama juga dengan bilik yang kedua tadi, 10 kali 11 kaki. Okey, untuk ruangan yang seterusnya adalah dapur. Okey, untuk dapur ni 10 kali 10 kaki. Okey, untuk tandas yang kedua kita ada dekat bahagian dapur. Baik, untuk tandas ni 5 kali 6 kaki. Okey, baiklah. Kepada anda yang nak membina rumah, boleh cari kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube @tuaihamumusconstruction ataupun WhatsApp di nombor yang tertera.